Dalam membentuk sebuah masyarakat yang seimbang dari segi rohani dan intelektual, budaya ilmu memainkan peranan yang amat penting. Hari ini, saya ingin berkongsi tentang 3 budaya utama yang menjadi tonggak kepada pembinaan komuniti Rahmani. Budaya pertama, beramal dan menyebarkan ilmu. Ilmu yang hanya disimpan ibaratkan pelita yang tidak pernah dinyalakan. Budaya pertama menekankan bahawa ilmu yang perlu diamalkan dalam kehidupan harian, sama ada kecil ataupun besar, setiap hari yang bermanfaat seharusnya diterjemahkan dalam tingkah laku dan tindakan. Contohnya, apabila kita mempelajari adab menjaga kebersihan, maka kita perlu menjaga kebersihan diri dan persekitaran. Dan bukan itu sahaja, kita juga dituntut untuk menyebarkan ilmu yang baik agar lebih ramai dapat merasai manfaatnya. Menjaga solat, menjaga adab sesama rakan dan membantu mereka memahami apa yang kita pelajari. Kita sedang membina sinar kebaikan dalam komuniti. Budaya kedua, pembudayaan amalan berguru. Dalam dunia moden hari ini, akses kepada maklumat sangat mudah. Namun, tidak semua maklumat datang bersama kefahaman. Inilah pentingnya budaya berguru. Kita belajar bukan sahaja hanya dengan membaca, tetapi dengan bimbingan seorang guru yang musyrik yang dapat memimpin kita memahami ilmu secara mendalam dan tepat. Berguru juga mengajar kita erti, tawaduk, adab dan akhlak dalam menuntut ilmu. Tanpa guru, ilmu boleh ditafsir salah. Dengan guru, ilmu menjadi berkat dan lebih terarah. Budaya ketiga, kesahihan ilmu dan maklumat. Dunia hari ini dibanjiri dengan maklumat dari pelbagai sumber, namun tidak semuanya benar. Sebagai komuniti Rahmani, kita dituntut untuk menyemak dan memastikan kesahihan setiap ilmu yang kita terima, terutamanya yang berkaitan dengan agama. Jangan cepat percaya dan jangan tergesa-gesa berkongsi. Rujuklah kepada guru, kitab yang mutabar atau sumber yang sahih, kerana menyebarkan maklumat yang salah adalah satu tanggungjawab besar di sisi agama dan masyarakat. Bahawa menjadi sebahagian daripada komuniti Rahmani bukan sahaja sekadar memiliki ilmu, tetapi mengamalkannya, mempelajari dengan adab melalui guru dan menyebarkan secara tanggungjawab.